أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Assalamualaikum. Sekarang ni ibu dia masih lagi dari segi ingatan dia tak ada masalah kan. Jadi bagi kita soalan yang paling utama solat sembahyang kita tak boleh tinggal. Jadi tadi saya tanya, dalam keadaan begini dalam Islam kita ada kaedah Allah pemudahkan. Jadi kak yang bantu uruskan mak. Yang tu kan. Jadi mudah cara dia, tak boleh bangun kan. Dia bila nak solat tu kak bersihkan, maknanya kalau ada najis tukarkan pampers je. Sebab saya pun menguruskan mak saya juga dalam keadaan tak boleh bangun dah, mak saya dah setahun dah bedridden. Jadi tukar je pampers, bersihkan, semua bersih, tukar ambilkan wuduk untuk mak kalau dia tak boleh nak buat sendiri. Kalau dia boleh, contoh akak spray kat sini, jadi makcik nanti sapu tangan ni, sapu je pelan-pelan. Bagaimana kalau mak boleh buat, kalau tak boleh tak apa, kak sendiri sapukan dia bahagian ni, muka dia. Lepas tu akak ambil spray tadi tu, akak spray kat sini, tangan ni sapukan macam tu, tangan sama juga dengan belah kiri. Lepas tu bas ni kepala dia, lepas tu akak spray kat kaki, cukup dah. Lepas tu akak tutup je bahagian aurat ni, maknanya tutup ni kan bagi tak payah nak pakai telekung semua tu lah, sebab dia makcik tak boleh gerak kan. Tutupkan kaki dan aurat tutup, bahagian kepala semua tutup. Dalam keadaan macam ni makcik boleh solat macam ni dalam keadaan baring. Tak apa, cik tak payah bangun. Dalam keadaan begini boleh solat. Cakap kata mak, kata sekarang ni waktu subuh contoh, solat 2 rakaat. Selesai, alhamdulillah. Jadi kita jaga solat dia, masya-Allah. Besar pahala kak, ya. Jadi itu dia keadaan dia cik, mudah sangat. Boleh, ya. Tak payah bangun dia. Bila kan nak bangun semua, dalam keadaan macam ni boleh solat. Alhamdulillah. Jadi sentiasa terjaga dalam keadaan begini kan. Sebab semua ni ujian makcik ya pada kita. Tapi tak apa, insya-Allah Allah bantu. Ya. Dalam tu tak payah bergerak, tak payah apa. Jadi tangan makcik boleh gerak dah ni. Tak boleh Yang ni boleh. Perlahan-lahan. Apa yang setakat mana yang makcik sapu, cuba tengok gerakkan tangan. Sekejap. Macam tu boleh. Jadi makcik angkat takbir, Allahu Akbar, letak tangan okey macam tu, Allahu Akbar. Kiam tangan kat sini, letak baca Alham, baca surah apa yang makcik boleh. Lepas tu sebut Allahu Akbar. Makcik rokok tu tak nak gerak tak apa. Sebut je Allahu Akbar, sebut kat mulut. Subhana rabbiyal azim. Cuba makcik sebut. Masya Allah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lepas tu sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Lepas tu duduk atau sujud. Allahu Akbar. Rabbiyal a'la. Kita jaga perintah Allah, Allah jaga kita insya-Allah. Sebab hidup kita ni kak, kita tak akan menangkan. Satu hari kita akan balik pada dia. Sama saya, kita semua. Jadi dalam keadaan begini, Allah tu dia pengasih, dia sayang. Walaupun dalam keadaan uzur macam ni, ada cara dia untuk kita nak solat. Tapi kita jangan pernah tinggal, jangan lupa pada dia. InsyaAllah ya. Allah bagi kekuatan pada makcik insyaAllah. Sentiasa dalam peliharaan, lindungan Allah. Allahumma amin ya Rabb. Alhamdulillah. Kak, insyaAllah besar pahala kak. Jaga ibu, okay, insyaAllah. Peluang ni pintu syurga. Alhamdulillah. InsyaAllah.
Akak niat pada Allah, minta akak buat ni semua-semua kerana perintah Allah. Allah bantu, pemudahkan semua urusan kita insya-Allah. Cik ya, alhamdulillah. Kita buka kelas, belajar bila kita baca Al-Quran, kita faham. Nama tadabbur. Saya ada dalam, kalau akak ada kelapangan, boleh buka YouTube. Nama saya Hazimin. Akak boleh buka kelas ni, saya buka untuk semua orang. Tak ada bayaran, tak ada apa. Jadi boleh juga untuk akak. Untuk tadabbur, kita nak faham Al-Quran. Kalau bagi makcik dengar pun boleh. Bagi dia dengar pasang je kan, bagi dia dengar bacaan Al-Quran, zikir. Keadaan macam ni kan, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita isikan masa dia dengan itu tadilah, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita cabut kasut ni. Mana? Sini. Situ. Kamu belajar, kamu faham. Begitulah Al-Quran lebih-lebih lagi. Kita kena faham Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni kalam Allah. Allah hantar pada kita kalam dia, kita baca kita tak faham apa-apa. Macam mana? Nanti dia kiamat nanti, apa yang boleh tolong kita? Al-Quran. Jadi hari ni kamu ni lebih daripada budak-budak lain sebab kamu hafal Quran. Tapi bila kamu faham Quran, lagi bagus. Sebab perintah faham Quran tu wajib. Kita kena faham Quran. Faham Quran tu perintah daripada Allah. Bila perintah daripada Allah, apa hukum dia? Bila Allah perintah kita buat, maknanya kita wajib. Kan? Itu faham. Itu yang Mami sebutkan tadi tu. Panggil awak Mami ke? Tak tahulah yang budak-budak batu ni. Benda satu tempat yang dia makan ketam. Makan udang. Dekat tempat awak